Okey kan, hari ni kita nak buat video ni kan, video pendek je. Saya nak mancing ikan waktu banjir kan. Disebabkan kebetulan kita datang sini nak mancing ikan lah, ikan puyuh tadi kita. Luncang pun masih kosong. Menggunakan umpan cikerit. Mata kail saiz 14, 13 ataupun 17, memang agak sesuai lah. Menggunakan pelampung. Lepas tu lagi satu, mungkin tak semua mancing ikan dia buat cara macam saya. Saya ni kan letak batu lepeh ni. Kenapa saya letak batu lepeh ni? Saya pakai cengkerit. Cengkerit ni kan, ada cengkerit yang ada sayap, ada kepak. Bila yang ada sayap yang ada kepak tu kita letak je dalam air, dia akan terapung kan. Dia akan terapung. Ada yang orang tak pakai batu ni, dia akan buang sayap tu. Tapi saya tak nak merugikan, membazirkan, saya pakai satu-satu cengkerit ni. Bila kita letak dalam air, dia akan tenggelam kalau kita letak batu. Kalau tak percaya, jom saya tunjuk demo. Mantap. Okey geng, kita tunjuk demo. Saya tak tahu cengkerit kita ada sayap ke tak. Ni cengkerit kita. Sekejap geng, saya tangkap dulu. Minta maaf kalau gegar. Fokus tak? Nampak tak geng? Ni cengkerit kita yang ada sayap ni. Saya akan cakap bagi dia letak dalam air macam mana. Tapi saya tak boleh tunjuk kat kamera geng, saya nak matikan dia sekejap. Okey geng, ni dia cengkerit ni. Saya akan letak dalam air geng, saya tengok ni saya dah matikan, saya buat sembunyi. Tengok, bila kita tenggelam kan, dia akan timbul. Nampak? Sebab sayap dia mempengaruhi kan, supaya dia tidak tenggelam. Nampak? Sayap dia. Okey, saya gunakan teknik bubur batu. Kita tengok yang kawasan ni banjir ni kan sebenarnya. Sawit tu tenggelam kan. Patutnya sawit tu atas darat tapi kita nak buat video nak mancing waktu banjir, nak tengok makan ke tak. Okey kan, juk masih kosong lagi juk kita kan. Kita maaf kan gegar pakai handphone je. Juk masih kosong. Okey, jom kita tunjuk demo. Kita menggunakan batu. Kita fokuskan kamera itu dulu. Tengok ini cengkerit saya. Saya tambah lagi satu cengkerit yang ada sayap tadi jatuh pula. Nampak? Okey, saya buah yang ada sayap. Sayap dia saya tak buang ni. Saya buah 3. Ni nak ada sayap. Tu ada sayap saya letak Korang tengok Again dia tenggelam. Sebab tu saya kena pakai batu. Ni teknik saya. Setiap orang teknik berbeza-beza Okey geng, apa-apa lanjut, korang boleh komen lah korang pakai teknik apa. Okey geng, terima kasih kerana menonton. Mantap. Okey geng, saya nak tunjuk teknik saya mancing macam mana geng. Korang tengok nampak rasa nampak kot. Saya akan letak dalam air. Saya akan letak dalam air umpan saya. Saya akan kocak air dan saya akan juk pelampung ni, angkat turun. Tujuan dia untuk apa geng? Untuk tarikkan ikan. Tengok geng, ikan dah makan. Saya ingat geng, kalau ada rezeki geng,
Alhamdulillah geng, kau nampak tadi kan. Harap-harap ada tadi dalam video. Ikan pertama saja geng, banjir-banjir boleh dapat ikan. Alhamdulillah, rezeki geng. Mantap. Ikan puyuh geng. Saiz sedap goreng ni. Buat ikan kering pun sedap. Okey, mantap. Okey geng, dah siap buah umpan dah. Umpan baru. Nampak tak? Fokus tak? Okey geng, teknik baru geng, kedua. Kocak air, njut-njut geng. Harap-harap nampak dalam kamera. Kocak air, njut-njut. Tengok geng makan geng. Alhamdulillah geng. Ada saiz sikit geng. Alhamdulillah geng. Ada saiz sikit geng. Nampak? Ikan kedua geng, agak besar ke lah. Alhamdulillah geng, kita tambah umpan tu. Mantap, rezeki geng. Okey, macam biasa, umpan lagi terbubuh. Teknik pula. Kita nak cari strike yang ketiga ekor geng. Ada strike yang ketiga. Harap fokus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Balin dalam air. Kocak-kocak air. Enjut-enjut sikit pelampung. Untuk bagi tarikan ikan kat bawah tu lah, kalau dia nampak. Tu kita biarkan dulu. Kalau ikan tu ada tu memang dia makan cepat lah. Harap nampak lah. Tu pelampung hitam tu. Harap-harap ikan lah. Kita tunggu dulu. Kadang cepat, kadang lambat kan. Bergantung pada rezeki kita lah. Ok kan, mantap kan. Terima kasih. Kita nak buat video pendek. Mancing ikan waktu banjir. Ada makan ni. Kalau kau nampak lampu tu dia bunyi. Sebab kamera saya kena sebuat. Kalau saya pakai stand kan, kalau saya pegang dia goyang. Tu lampu ujung tu. Warna hitam tu kat celah tu. Tu celah tu. Pelampung tu. Warna hitam. Tadi ada patukan kan. Tak tahu lah nak ikan ke apa. Tadi memang ada patukan. Saya biar dalam 5 minit. Saya akan angkat, saya kocak air balik nanti. Kocak air tu bukan apa kan. Bila kocak, nak bagi ikan tu, orang cakap dengar rasanya sikit. Bila kita kocak air, dia ingat ikan lain yang main atas air lah. Bowling atas air. Sebenarnya itu kita buat tarikan dia. Mungkin setiap orang lain cara. Yang macam ni lain cara saya lah. Kocak air nak bagi tarikan ke ikan-ikan lain. Ok, 2 minit 3 minit sekali ke kita buat kocak air. Ni saya tunjuk sekali lagi. Kita akan kocak air. Tengok geng. Ni geng pelampung kita ni. Ni fokus pada pelampung saya geng, nampak goyang tu geng. Nampak dia buat lari geng. Bagi tenggelam tu kadang dia baru nak makan. Dia tengah buat lari tu geng. Nampak Alhamdulillah geng, rezeki korang dapat tengok first mancing ikan makan geng. Rezeki korang lah. Jarang saya buat video ni letak-letak ikan makan geng. Mungkin rezeki kita pada hari Ahad ni. Cuma dia tak nak tarik je geng. Dia makan lah ni, nampak ni. Goyang-goyang lah. Kadang daripada mata kasar memang goyang-goyang geng. Tu geng. Dia dah buat lari geng. Dia buat lari. Bagi tenggelam sikit pun kita sentak. Kadang ikan laih geng. Laih pun ada kat sini. Bagi dia buat lari dulu, takut ikan kecil geng. Agak dia buat lari dah laju dah sikit, baru kita sentak. Kadang-kadang dia bau main cium-cium geng. Dia nyut-nyut umpan tu. Kita cuba angkat kamera geng, nak tunjuk. Minta kalau goyang geng. Tu pelampung kita dah jauh tu geng. Tengok geng. Alhamdulillah geng, saya dah cakap lah geng. Ada saya geng. Minta maaf geng, goyang. Strike ketiga geng. Alhamdulillah, besar geng. Besar geng. Tangan saya. Okey dia rezeki. Strike ketiga. Kita teruskan mancing. Okey.
kita mencari strike keempat. Alhamdulillah kan, tak sampai 15 minit kita berjaya mendaratkan 3 ekor ikan puyuh. Macam biasa, umpan cekerik, harap fokus lah. Okey, jom. Teknik kocakkan air supaya tarikan dan injut-injut tu pun tak tarikan. Okey kan, bismillahirrahmanirrahim. Harap korang nampak lah. Nanti kita cuba cari tempat yang cantik sikit. Kocak air, injut-injut sikit kan. Pelampur tu angkat turun, angkat turun, supaya ikan yang dekat bawah tu dia nampak lah. Okey, kita biarkan sekejap. Kalau ikan tu ada kat area situ kan memang cepat lah. Kita cuba ubah posisi kan kamera. Bagi fokus sikit nampak waktu banjir ni. Dia sebab cuaca panas ni kan. Panas handphone saya nanti. Yang tu kan pelampung. Tu. Kalau agak 2 minit 3 minit tak makan kan, kita tukar balik teknik. Kita kocak lagi air, kita injut-injut kan. Injut-injut ni untuk beri tarikan kepada ikan lah. Kalau korang duduk contoh korang mancing, korang injut-injut 15 minit dah sampai kat sini tak ada, korang cuba cari tempat lain kan. Jangan fokus satu tempat je. Sebab ikan tu, sebab kawasan ni besar, banjir, bukan dalam parit. Ikan tu boleh bersia-sia berjalan. Dia akan berjalan lah, mencari tempat. Tapi nak cantik tempat yang teduh dia. Okey geng, kita tak boleh cakap kuat-kuat geng. Nanti ikan dengar, ikan lari. Okey, apa-apa nanti kita update. Terima kasih kerana menonton. Tambah umpan geng, tambah umpan. Besar kan. Okay. Okey kan, hampir 1 jam kita mancing. Jom kita tunjuk hasil kita banyak mana. Alhamdulillah ni ada, awal tu pun tak ada. Ni seekor, 2, 3, 4, 5 ekor kan, hampir sejam lagi mancing.
Sebab rezeki ni kita tak duga lah. Sebab kawasan banjir pula. Makan tu. Tengok kan, tengah cakap-cakap makan kan rezeki yang kita tak duga. Goyang pula sikit kan. Kawasan banjir kan, kita tak tahu lah. Okay, kita fokus macam ni, tunjuk asyik kita. Kan tu, hujung tu pelampung. Tak apa nampak sinar hitam tu situ. Tadi kita nak rakam lah, dia tak nak makan pula. Tadi dia makan, baru kita rakam. Selalunya kita ada anak buah kita, dia juru kamera kita lah. Tapi disebabkan hari ni dia ada kelas tambahan, kelas tambahan lagi penting. Mancing ni, menjari ni adalah hobi saja, mengisi lapang. Kita bagi dia kelas tambahan. Kita datang mancing 2 orang dengan ayah saya. Waktu banjir pun kita datang mancing ke. Lepaskan gian sikit, okey lah. Okey, mantap. Apa ni kita update. Tak nak makan pula tengah rakam. Yang hitam tu kan. Tu yang hitam tu. Dan kita standby nak sentap, dia tak nak makan pula lagi. Tu yang hitam tu. Tu dia nak buat lagi ya. Nampaknya geng, kita boleh mancing seekor ikan lagi. Umpan saya dah habis geng. Umpan saya dah habis geng. Umpan saya dah habis, tinggal 2 ekor je. Umpan saya dah habis, tinggal 2 ekor je. Jadi saya akan cari ayah saya lah. Saya lupa lah. Dia pergi mancing ni, saya jalan kaki. Okay geng, apa-apa ni kita update. Air gelap sikit je, tak apa nampak lah. Makan dulu. Alhamdulillah geng. Tak besar geng, kecil je. Tak besar geng, kecil je. Alhamdulillah geng, ada rezeki kita. Okay. Alhamdulillah geng, ada saiz sikit. Alhamdulillah geng, ada saiz sikit. Kita bawa baling je geng, tak sempat muncak. Kalau dah ada ikan kat situ dia memang mantap lah. Rezeki geng. Rezeki lagi geng, lagi. Alhamdulillah. Ikan lapar ni kot geng, ada banyak pula. Nanti kita akan cuba hari lain, kita akan tukar pelampung pula geng. Aduh, macam mana pelampung kita boleh ni hitam pula geng, kurang nampak lah tarikan dia tu.
Okey kan, alhamdulillah rasanya cukup setakat ni video kita mancing ikan waktu banjir. Umpan kita pun dah habis kan. Ni alhamdulillah hasil kita puyuh besar-besar ke kan. Jadi kita tunjuk lebih kurang 2 jam setengah. Jadilah geng, kita main-main suka-suka hobi kita mancing ikan kan. Okey kan, alhamdulillah rezeki waktu banjir. Cengkerik pun dah habis lah geng. Cengkerik pun dah habis. Hari pun nak hujan, boleh kita balik geng kemas-kemas. Okey geng, terima kasih kerana korang stay tune video saya mancing puyuh waktu banjir. Okey geng, mantap. Kita jumpa di hari lain dan video lain. Okey geng, assalamualaikum, bye bye. Okey geng, hasil pancing kita 2 jut, seorang 1 jut. Pipi merah dapat geng. Macam tu besar geng. Nak banjir geng.